Ramai yang fikir kalau gaji dah besar RM10,000, dah tak perlu dah nak fikir tentang simpan emas. Tapi tahu tak sebenarnya ramai juga orang yang bergaji besar ni akan sesak kalau berlaku kecemasan. Kita pernah melalui zaman COVID-19 di mana kita tengok ramai orang hilang pekerjaan secara tiba-tiba. Masa tu barulah ramai yang sedar betapa pentingnya nak ada simpanan untuk kecemasan. Bagi tuan puan yang mempunyai gaji sekitar RM10,000, simpanan emas yang sesuai untuk kecemasan ialah 100 gram emas. Nilai 100 gram hari ini sekitar RM60,000. Dengan jumlah ni, tuan puan boleh bertahan selama 5 hingga ke 6 bulan kalau tiba-tiba hilang kerja ataupun sumber pendapatan. Di Public Gold nak miliki 100 gram, tak perlu pun nak beli sekaligus. Melalui akaun Emas Gap, kita boleh menabung mengikut bajet masing-masing. Pakar kewangan sarankan untuk simpan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji. Jadi kalau tuan puan bergaji sekitar RM10,000, boleh bermula dengan menabung RM1,000 setiap bulan. Menabung sikit-sikit secara konsisten sehingga capai 100 gram. Okey, jadi bagi tuan puan yang nak adakan dana kecemasan dalam bentuk emas, boleh tinggalkan maklumat. Nanti saya akan hubungi tuan puan untuk guide step by step bagaimana untuk tuan puan bermula.